Kalau korang buat live kan, tak payah nak pergi tukar-tukar menu dah. Tekan je dekat dia punya remote guys. Nampak? Yang ni colour kuning-kuning sikit, yang ni colour putih-kuning sikit, dan yang ni colour putih semua. Cerah, malap, korang boleh adjust. Dan dia ada mode yang boleh blinking-blinking macam tu. Dia boleh bling-bling macam tu juga. Dan dia boleh mode macam tu juga. Memang padu lah. Macam ni pun boleh. Ni kuning. Mantap. Okay guys, kalau dulu kan aku pakai lighting yang jenis murah macam ni je, dia akan ada shadow dekat belakang. Aku jumpa softbox yang jenis macam ni. Tengok sekarang ni tanpa lighting, dan aku buka lighting aku. Memang padu. Dan kalau korang boleh tengok dekat belakang aku tak ada sebarang shadow, sebab dia punya lighting tu menyeluruh. Dia cover bahagian sana, dia cover bahagian sini, dan dia just soft je dekat aku punya muka. Nak memudahkan kerja aku, nak alih-alih kan, aku pakai power inverter. Dia boleh support guys. Tutup dan buka. So plug aku boleh cucuk kat sini, tak ada masalah. Cumanya nak alih-alih pakai power inverter. Dia boleh support guys. Dan yang best, dia ada remote macam ni. Korang boleh control. Contoh kalau korang tengah buat live ke, nak adjust lighting, yang ni memang sesuai. Boleh tutup, boleh on, boleh blinking-blinking macam tu. Just soft je kan. And then boleh klip-klip juga. Memang padu guys. Nak buat efek-efek, yang ni dia blinking macam tu, dan macam ni pun boleh juga guys. Memang padu gila. Dan dia ada colour kuning juga. Dia ada colour kuning, dia ada colour putih, dan dia ada colour putih kuning. Warm-warm macam tu. Cantik gila kan. Remote ni memang dibagi sekali untuk memudahkan korang, tapi korang boleh adjust juga dekat sini lah. Contoh remote dia hilang ke apa kan, korang boleh tukar-tukar je kat sini. Sini boleh tekan untuk tukar mode yang lain pula. Ini korang boleh turunkan juga. So sekarang ni aku pakai mode yang rendah. Dia boleh tinggikan lagi, lebih tinggi daripada aku. Ini yang lagi panjang. Kalau panjang lagi tu boleh, tapi takut kena dekat aku punya ceiling guys. So kalau korang nak beli kan, sesuai. Mudah kerja kau. Tak payah sebut pasal lighting dah kalau ada ni. Okay? Pack kuning guys.